Wujud tak keramat dalam hidup ini? Keramat. Wujud tak keramat? Karamah dalam bahasa Arab. Karamah ni wujud. Apa yang kita masukkan dengan karamah ini ataupun dalam bahasa Melayu, keramat ialah kepelikan-kepelikan yang berlaku dengan izin Allah Azza wa Jal. Dan karamah dalam bahasa Arab, ia bermaksud dalam bahasa kita, ia bermaksud kemuliaan. Berlaku kepelikan dengan izin Allah sebagai suatu pemberian kemuliaan daripada Allah kepada orang tertentu. Dan orang tertentu itu biasanya orang yang soleh, orang yang bertakwa, kuat beribadah pada Allah. Pada suatu ketika di tangannya berlaku kepelikan-kepelikan yang luar biasa. Jika berlaku kepelikan yang luar biasa di tangan Nabi dan Rasul, ia dipanggil. Jika berlaku kepelikan di tangan Nabi dan Rasul, ia dipanggil mukjizat. Jika berlaku kepelikan di tangan orang yang bukan Nabi dan Rasul, ia dipanggil karamah. Ini kalimat. Gunakan kalimat di tempat yang betul. Jadi berlaku kepelikan di tangan orang biasa, tapi dia soleh, dia bertakwa, itu bukan mukjizat. Itu karamah. Karamah artinya kemuliaan yang merupakan kurniaan Allah pada orang yang bertakwa, pada orang yang soleh. Itu mungkin maksud soalan. Ada tak wujud keramat? Ya, pada orang soleh bertakwa berlaku kadang-kala. Tapi biasanya orang soleh, orang bertakwa ini, dia bertakwa dan beramal soleh bukan mengharapkan kepelikan-kepelikan. Cik Gani beramal soleh, bukan mengharapkan aku semayang rajin, mengharapkan insya-Allah akan terbit cahaya dari tangan kananku. Tak ada. Aku beramal soleh, semayang rajin dengan mengharapkan insya-Allah satu hari akan keluar dari celah jariku air yang akan dijadikan sebagai air minuman kepada orang-orang jemaah di surau. Tidak. Kita beribadah sebab Allah, tapi tiba-tiba satu hari tanpa dijangka Allah berikan kepelikan-kepelikan kepada orang itu disebabkan kesolehannya. Boleh berlaku? Ya, boleh berlaku dan pernah berlaku. Sekejap. Ya, ada. Dalam buku ni Al-Quran Power, Dr. Daniel. Maaf ya, saya rojok sikit buku Al-Quran Power. Ya, ada. Muka surat 30. Contohnya ucapan Umar kepada Sariyah dari jauh. Sahabat Umar Al-Khattab radhiyallahu an, pada satu ketika dari jauh dia bercakap kepada panglima perang nama Sariyah. Muka surat 30 Quran Power. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karangan Ibnu Katsir dilaporkan oleh sekian, tak payah saya sebutkan, bahawa Sariyah bin Zunaim, Sariyah panglima perang, Sariyah bin Zunaim marah bersama tenteranya menuju Fusa dan Dar Abjarad, iaitu kota-kota dalam wilayah Farsi. Setibanya di sana, tentera Parsi dan Kurdi telah bersekutu untuk memerangi umat Islam. Malam itu di Madinah, Umar Al-Khattab bermimpi tentang tentera ini. Mimpinya benar. Dia dapat melihat tentera ini berada di tengah-tengah padang pasir dan di sana terdapat sebuah gunung. Dan jika kaum muslimin menempatkan gunung itu di belakang mereka, gunung itu akan menjadi perisai bagi mereka menghadapi musuh. Dalam mimpi itu, Umar diperlihatkan benda itu. Keesokan harinya Umar memerintahkan kaum muslimin berkumpul untuk melaksanakan solat. Dan kemudian masa itu hari Jumaat, ketika Umar sedang menyampaikan khutbah Jumaat, tiba-tiba Umar berkata, "Ya Sariyah, pergi ke gunung." Tengah-tengah berkhutbah, Umar memekiklah, menyeru. Umar menyeru, "Wahai Sariyah, to the hill, pergi ke gunung. Sedangkan Sariyah ketika itu berada beratus-ratus batu dari Madinah. Bukan duduk sebelah bilik, beratus-ratus batu dari Madinah. Akhirnya sahabat-sahabat yang umat Islam yang mendengar itu semua rasa kaget, pelik. Apa sedang berlaku? Kemudian masing-masing balik lupakan cerita itu. Tentera itu pun akhirnya kembali ke Madinah. Mereka pun datang jumpa Umar menceritakan apa yang berlaku. Ada seorang lelaki berkata, "Kami hampir-hampir dikalahkan. Tiba-tiba kami terdengar ada satu seruan untuk kami pergi ke gunung." Maka yang kami dengar suara itu, "Ya Umar, suara kamu. Kami dengar suara kamu berkata pergi ke gunung. Kami terpinga-pinga, kami pun pergi ke gunung." Lepas tu barulah kami dapat mengalahkan musuh. Hadis ni hadis yang kuat. Cerita yang kuat lagi baik. Itu karamah. Itu karamah. Kurniaan pada seorang yang bertakwa. Masya Allah, Umar radhiyallahu an. Tapi Umar beribadah kerana Allah, tapi Allah kurnia begitu. Dia nampak dan dia cakap terus, spontan begitu. Kita terus nak cakap, "Ni kat isteri kita, ni abang nak balik dah, beli cendol." Dia tak jadi macam tu. Insya Allah ya. Itu karamah.